Selalu korang dengar pasal Pro 2 plug and play speaker je kan? Tapi kali ni MB Quad ada Pro 2 plug and play audio system. Macam mana tu? Semuanya bermula dari sini guys. Pro 2 plug and play wiring system kit ni. Wiring kit ni lengkap dari bateri kereta, speaker, DSP dan juga active subwoofer. Ia sangat mudahkan kerja dan juga dapat menjimatkan masa pemasangan. So, kita mula dari power cable yang merah ni. Yang ni dipasang dekat bateri. Kemudian, kabel grounding yang kali hitam ni dipasang dekat bodi kereta. Untuk power cable ni dah siap sekali dengan fuse 60A untuk protect jika apa-apa terjadi pada bateri kereta korang. Lepas tu, kalau nak audio cun melecun, kenalah ada DSP guys. So, dah pasang DSP ni, dah ada harness dah dari DSP ke player. Semuanya pun plug and play tau. Harness ni ada untuk Android player dan juga player OEM. So, don't worry lah brother. Untuk active sub pula, kat sini dah disediakan kabel untuk power, grounding dan juga remote. RCA pun dah siap dah tarik dari active sub sampailah ke DSP. Last sekali, ni speaker kabel. Pun plug and play juga tau. Tapi, sebelum pasang speaker, kenalah pakai spacer ni dulu. Sebab, speaker MB Quad ni power guys. Magnet besar, coil pun besar. So, kalau tak pasang spacer ni, sangkutlah pula cermin korang tu nanti. So, kabel speaker plug and play ni korang sambungkan dengan soket speaker original Pro 2. Yang hujung hitam dan merah ni dicucuk dekat terminal speaker. Memang mudah pasang benda ni. Sekejap je. Untuk DSP yang korang dapat dalam set ni, tim MB Quad dari Jerman dah tolong pre-tune tau untuk kereta Pro 2 korang. So, korang dah tak payah dah nak fikir pasal tuning. Memang lepas pasang, auto sedap. Tak percaya? Kita dengar dulu audio sebelum dan selepas pasang MB Quad plug and play audio system. So, untuk Pro 2 plug and play audio system ni, korang akan dapat Pro 2 plug and play wiring kit, 4 biji two-way coaxial speaker, active subwoofer dan juga DSP 6 channel. Harga pula berapa? Kalau aku cakap bawah 2K, korang percaya tak? Kena percayalah sebab harga dia RM1,899 je guys. Tapi buat masa ni, Pro 2 plug and play audio system ni ada untuk Pro 2 Myvi, Beza dan juga Azia je guys. Untuk model lain, tunggu. So, cepat-cepat grab barang baik ni dan nikmati perjalanan yang lebih menyeronokkan dengan MB Quad.